Okay guys, hari ni kita akan ikat lagi mata kail. Video sebelum ni kita ikat cara simple kan. Ni kita tunjuk cara biasa pula, normal Just masuk kat lubang macam ni. Ni kita buat secepat mungkin. Sorry dia tak agak blur sikit. Tarik sepanjang-panjangnya dan lock. Bila korang dah lock, korang just pegang macam ni, kunci. Korang pusing je sebanyak-banyaknya. Ni just untuk lagi banyak korang pusing, lagi dia kuat. Okay, dah. And last, masukkan ke dalam ruang ni, tali ni, tengah dia. Sorry video agak tak membantu. Dan korang just tarik dan siap. Jelas Okay, kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang like, subscribe dan komen Assalamualaikum.